Yeay, boleh isi minyak guna Budi 95. Ada 3 cara korang boleh guna Budi 95 di BH Petrol. Dekat pam je, dekat dalam kedai, dekat dalam kereta. Cara-cara yang boleh buat sendiri. You guys boleh preset amount berapa yang you nak, lepas tu buat pembayaran. You nak tap or slot in bank card, dua-dua boleh. Lepas tu, you masukkan your my card and ikut je steps dia. I suka collect points, so I masukkan card untuk collect e-points. Dah siap? Terus boleh isi minyak. Kan I dah cakap, senang je. Lepas tu, I print receipt. Nampak tak? Ada tulis subsidi. Jom saya ajar satu lagi cara. Hai, selamat datang ke BH Petrol. Hai, boleh saya isi minyak guna Budi 95? Boleh, bisa buka my card? Boleh. Okay. Awak ada 250 liter, awak nak isi berapa ya? Saya nak isi RM40 je, pam 2. Oh, I nak collect points tau. Okey, terima kasih, datang lagi. Bukan tu je korang, I nak share satu lagi cara you all boleh try. First, you buka apps Touch and Go e-wallet, pastikan dah link dengan my card. Lepas tu, you cari Budi 95, you tekan and boleh pilih buy fuel. Mestilah pilih stesen BH Petrol. I dekat pam 2, so I masukkan nombor dengan berapa I nak isi dan bayar. Dah siap! QR code ni boleh pergi scan dekat cashier BH Petrol. Terus boleh isi minyak. Macam tu je korang, kalau nak isi minyak, senang kan? Kalau ada Budi 95, boleh terus ke BH Petrol dan isi minyak sampai penuh. BH Petrol untuk semua.